So memang kawan-kawan dari kelas lagi semua. So bolehlah kita harga bincang-bincang. Dia kita saya ada bisnes kan, so kita punya ada saving untuk marketing punya portion, ada untuk production punya portion, so kita guna marketing punya portion tu untuk Shopee Long. Dari segi lakonan tadi kita nampak ada keberkesanan juga. Dah tahu macam mana you boleh develop karakter tu. Mungkin ada Aizat ada menyertai mana-mana kelas lakonan. Kelas lakonan saya tak sempat untuk pergi sebab kita punya prep tu sangat singkat. Cumanya saya guna pengalaman-pengalaman sebelum ni. Macam before this pun kita pernah buat teater, pernah berlakon drama juga kan. So pernah juga masuk kelas dengan Kak Eli Surati. So benda tu yang saya guna, saya apply dekat dalam short film ni. Belajar daripada pengalaman. Belajar betul pengalaman. Banyak buat research juga, reference daripada drama kan. Sekarang you market active dalam dunia bisnes ni, so you tak nak ada tawaran-tawaran berlakukan juga. Last is kelas tangan Cik Gira juga. Selain tu ada tak? Untuk bulan Ramadan kita banyak buat macam live show ada juga. Sekarang pun tengah shoot drama juga TV3, cuma bukanlah watak yang besar pun, untuk episode saja. So untuk bulan Ramadan sebenarnya memang saya nak kosongkan jadual untuk bisnes sebab kita punya bisnes kan jual baju raya kan. So memang kita akan pack bulan Ramadan. Kalau boleh nak kosongkan, tapi alhamdulillah lah ada rezeki untuk shoot kita dapat episode TV3 juga. So kita buat juga sedikit. InsyaAllah lah after raya tu kalau ada rezeki dan ada offer, saya buat sudah tu. Dan juga macam pandangan you sendiri kalau macam apa tu kata produksi yang tak mempercayai bakat-bakat baru untuk bawa untuk carry watak dalam maybe drama ke filem ke, apa pandangan you sebagai penonton baru? Mungkin saya rasa sebagai pendatang baru, kita sendiri kot kena tunjukkan kita punya bakat tu kepada pihak produksi. Kita tak boleh expect pihak production tu untuk terima kita seadanya sebab diorang pun tak tahu sejauh mana kebolehan kita kan. So macam saya mengambil pendekatan menghasilkan produk saya sendiri untuk membuktikan kepada production luar yang tentang kebolehan yang saya adalah. So insyaAllah kalau apa yang saya hasilkan ni memberi kesan kepada mereka, insyaAllah itu bahasalah. Aizat, apa ni, Ramadan kan selalu Ramadan bila macam setiap kali Ramadan seseorang mungkin macam mengambil peluang lah untuk mendekatkan diri, untuk memperbanyakkan ibadah, mungkin macam use skill untuk Ramadan jadi macam mana? Memang planningnya macam tu, tapi saya faham yang saya punya business ni memang relate to Raya and Ramadan. So setiap kali Ramadan tu saya memang susah untuk saya betul-betul bahagikan waktu sama ada bisnes dengan macam setengah orang kan dia tak nak bekerja sebab nak fokus dengan ibadah kan. Kalau boleh memang saya planning untuk buat benda tu, tapi mungkin lagi 2-3 tahun kalau bisnes dah konsisten, bisnes dah stable, insyaAllah memang saya nak biar bisnes jalan sendiri dan saya nak fokus ibadah lebih lah. Itu planning ni lah. Ada sumber yang macam sumber mana? Ada macam adalah satu peristiwa yang menyebabkan Aizat terdetik lebih ke arah kebaikan. Kalau Aizat boleh kongsikan sendiri. Kebaikan tak mungkin sebab faktor usia tu. Sekarang pun dah nak masuk ke 30 tahun dah. So bila kita dah meningkat usia itu, kita mula sedar yang kehidupan tu bukanlah selama-lamanya untuk kita. So mungkin pengalaman-pengalaman sebelum ni, apa yang terjadi kat kawan-kawan kan, apa yang berlaku di sepanjang perjalanan saya nak ke usia 30 tu, benda tu kot, pengalaman-pengalaman tu yang banyak mengajar saya and mengubah diri saya untuk lebih mendekatkan diri ke arah yang lebih baik lah, insyaAllah. Masih lagi berjaya. Dan sekarang dalam proses untuk macam muhasabah diri, memperbaiki diri lebih ke arah kebaikan. Betul. Sebab untuk menjadi seorang yang baik tu sampai bila-bila pun kita susah untuk mencapai satu title baik tu kan. Sebab hari-hari kita akan diuji, kita akan didatangkan dengan pelbagai onak dan duri lah orang kata. So hari-hari tu adalah hari yang peluang untuk saya improve diri saya untuk jadi lebih baik. So insyaAllah lah ada orang saya. Azad masih lagi buat konten POV ke? POV saya memandangkan sekarang jadual kerja tu sedikit padat. So POV ni konten tu semakin kurang. Tapi klien banyak juga yang minta untuk POV punya konten. So kita tengah usahakan juga untuk produce konten POV lah. Tapi kalau bulan dah ramai juga orang buat konten POV macam tu. Kata macam kalau ikutkan macam you lah, kira dia style kan. Tapi sekarang bila dah ramai tu, macam ni kita tengok. Saya okey je sebab saya lagi suka tengok datangnya daripada idea-idea orang lain. Sebab kadang kita pun dah tak ada idea nak nak produce content. So bila tengok orang lain yang buat POV dengan jalan dengan cara dia sendiri, kita macam happy lah. Kita macam sebenarnya boleh buat macam ni, aku tak terfikir pun untuk buat macam ni kan. Tapi diorang yang produce macam tu, okey lah, kita proud lah tengok sekarang ada ramai yang buat.
Aizat, apa ni baru-baru ni kan isu content creator jadikan nama artis sebagai content. Sebab you pula datang dari latar belakang content creator kan. Jadi apa pandangan you bila menggunakan nama-nama artis sebagai content, sebagai bahan lawak, bahan jenaka? Faham? Kau tak isu tau? Tahu. Tak payah sebut nama. Okey, macam saya lebih mengambil keputusan untuk setiap konten yang saya buat, saya cuba untuk mengelakkan daripada melibatkan mana-mana pihak. Sebab biarlah konten yang saya produce tu adalah tentang diri saya sendiri dan tak melibatkan mana-mana pihak, supaya benda tu kita tak tahu orang lain-lainkan hatinya. Kita tak tahu, mungkin walaupun kita baik dengan seseorang itu, tak semestinya dia selesa bila kita menggunakan nama dia sebagai konten. So macam saya, untuk produce konten tu, dia kalau boleh janganlah libatkan mana-mana pihak, ataupun janganlah menggunakan nama seseorang itu untuk menjadikan bahan jenaka lah. Sebab tak semua orang mungkin boleh terima dengan cara kita. Jadi you tidak menyokong lah kalau macam apa ni, content creator ni buat konten yang sedemikian lah. Dia tengok pada konteks sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita kaji, mungkin setengah pihak akan rasa benda tu okey, tapi setengah pihak sebenarnya konten tu mungkin tak okey bagi setengah pihak kan. So dia depends on macam mana penerimaan orang. Tapi macam saya lebih memilih untuk tidak